Dalam hidup, kita semua buat pilihan. Ada yang memilih jujur walaupun susah. Ada yang memilih jalan pintas. Tapi, setiap pilihan ada harga yang perlu dibayar. Dua kembar, dua jalan. Satu pilihan menentukan segalanya. Daddy, Ika dapat nombor 1 lagi. Wah, pandainya anak Daddy. Cantik keputusan awak. Wah, inilah anak Daddy. Thank you, Daddy. Okay, pergi belajar. Di pagi yang tenang, ada pertemuan yang tidak disangka. Satu tawaran yang mungkin tidak dilihat oleh mata biasa, tapi cukup untuk mengubah segalanya. Hai adik manis. Ni dek kopi ya. Ambil. Jangan tak nak ambil. Sila. Assalamualaikum kelas. Good morning. Sihat hari ni? Waalaikumsalam cikgu. Selamat pagi. Pagi. Hari ni kita akan sambung topik minggu lepas iaitu macam mana nak cari ex. Bukan nak cari ex girlfriend kamu ya, Danny. Okay. 2x tambah 3 sama dengan 11. Siapa boleh bagi tahu cikgu apa nilai x? Sayang, jawapannya X sama dengan 4 cikgu. Pandai ke, Danny? Danny, apa jawapan awak, Danny? Apa nilai x? X hilang cikgu. Sama macam semangat saya. Danny, awak tu dah nak exam. Bulan ni saja awak dah ponteng 5 kali. Awak ni sedar ke tak? Dia nak buat macam mana cikgu? Cikgu janganlah salahkan saya. Jam saya tu yang rosak. Kan yang salah saya. Soalan mudah, Danny. Nak call Cikgu Miza jap. Gaji masuk, tolak kereta, tolak astro, hutang PTPTN lagi. Ni makan seminggu pun tak cukup. Kerja cikgu ni, kerja je mulia. Hujung bulan rasa hina sangat. Assalamualaikum Cikgu Miza. Ya, Puan Rosita. Saya nak cakap sikit pasal anak saya tu, Danny. Anak puan tu, dia sangat istimewa lah. Cikgu pun tahu kan zaman sekarang ni, saya result SPM pun penting. Kalau anak saya still fail, malulah saya orang kata apa nanti. Tapi puan, anak puan dah 5 hari ponteng kelas. Bulan ni je. Puan tahu kan, sebelum ni saya bagi kuis pun dia tak boleh nak jawab. Soalan simple je. Ya, saya faham cikgu. Dia memang macam tu. Tapi kita pun tak boleh nak paksakan anak kita macam mana. Cikgu pun tahulah, dia tu bukanlah pelajar cemerlang. Saya faham puan, tapi akademik ni perlu usaha. Bukan. Tapi kita orang ni datang dari keluarga yang ternama. Kalau orang still mengata anak saya nak kata apa nanti? Baiklah Puan Rosita. Terima kasih ya. 500 ni banyak. Cukup boleh buat bayar kereta ni. Hai, Danny. Kertas kosong lagi. Tak berjawab juga. Kalau aku luluskan dia, aku tipu sistem. Tapi kalau aku tak buat, aku kena tekan dengan pihak atasan. Kalau markah Danny rendah, nanti prestasi kelas jatuh. Kalau prestasi kelas jatuh, pihak atasan mula tekan aku pula. Aku benci sistem. Tapi aku perlu duit tu. Danny, macam mana dia boleh dapat A+ ni?
Selalu aku tahu dia ni selalu fail je dalam subjek ni. Dah lah malas, selalu tak datang sekolah. Macam mana boleh dapat A+ ni? Cikgu Miza. Cikgu Anu. Saya dengar Danny lulus dengan tinggi lah. Cikgu buat macam mana? Ada tips ke? Saya tolong dia sikit-sikit je. Saya buat kelas tambahan dekat dia. Boleh lah. Usaha dia sendiri tu. Boleh lah lepas ni Cikgu Miza buat bengkel untuk sekolah kita. Boleh. Confirm lah sekolah kita tu dapat nombor 1 ranking dalam Kedah tau. Boleh. Okey. Jom. Cikgu nak ke mana ni? Saya nak pergi kafe kejap. Dulu aku ingat kejayaan ni datang dengan usaha. Tapi sekarang aku tengok yang rajin pun betul naik. Ika. Semua orang suka dia. Kalau aku tak buat something dalam pilihan raya ni, mesti aku kalah sebelum tanding. Okay. Perempuan tu nak kacau Sofian. Jatuh macam impian kau lah. Dah tahu. Impian aku musnah sebab semua orang suka Ika. Sofia, saya nak tanya kau Kau ingat semua suka Ika sebab dia bagus ke? Kadang kan yang dapat sesuatu tu bukan anak kandung pun, betul tak? Aku bukan nak gaduh dengan kau dengan adik-adik kau kan. So kalau kau nak menang, kau ikut je rentak dia. Tengok okay? Jangan haraplah Ika tu boleh lawan. Okay? Dunia ni dia tak adil. Okay? Kita ikut cara dia, kita ikut rentak dia. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Saya duduk Boleh? Sebenarnya tujuan saya jumpa Puan ni, saya harap Puan bolehlah pertimbangkan untuk sokong saya dalam pilihan raya kali ni. Ada apa tu? Ni ada tanda penghargaan sikit lah untuk Puan. Tak je sini. Tapi awak jangan ingat awak seorang je tahu yang ada bagi penghargaan ni. Dan awak kena tahu, saya tak murah. Kena call Danny ni. Danny. Aku dah bagi sampul tu dekat Pak Aida. Okey. Bagus. Kau memang mantap. Okey. So, sampul pun dah sampai. Puan Aida pun okey. Sofia confirm menang. Okey. Sofia jangan risau. Ika tu, dia mampus lah. Memang tak dapat lah dia macam tu. Okey. Apa kerja kau tau? Okey. Okay, Bye. bye. Attention to all students. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini merupakan hari pelantikan jawatan kuasa pelajar. Mari kita teruskan kepada Puan Pengetua untuk mengumumkan. Baiklah, sebelum saya ingin mengumumkan siapa calonnya, saya ingin memesan kepada semua. Kami bukan memilih populariti. Kami ingin memilih nilai integriti. Dan kami pilih orang yang jujur. Dengan ini, saya mengumumkan Ika adalah calonnya. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua. Tapi untuk kali ini, saya tidak akan bercakap panjang. Saya cuma nak tanya, layakkah pemimpin yang memegang rasuah? Saya tak tuduh, tapi saya ada bukti. Dan saya sanggup kalah asalkan saya tak gadai maruah. Itu saja. Macam mana boleh Sekian, ganti terima ni? kasih. Dia tidak menuduh tanpa bukti. Dan inilah saatnya segalanya mula terbongkar. Make sure kau call Puan Aida tau. Betul ke apa aku buat ni? Alah, hai. Sofia, rasuah je pun. Kau apa pun. Kau nak jawatan kan? Kau tengok, daddy kau tu asyik lebihkan si Ika je. Betul kata kau kan? Semua asyik lebih ke Ika. Si Ika. Alah, Jawatan Ika. je pun. Kau Ika tak je payah nak pun. takut. Tapi pun aku benci dia. Sebab dia kecil, sampai besar. Dia aku asyik Ika. Habis kau nak apa? Kau nak dia? Betul?
So aku nak kau buat apa yang aku suruh. Okay? Kadangkala, meminta maaf bukan dengan kata-kata, tapi dengan keberanian untuk bertanggungjawab. Meletakkan jawatan bukan tanda kalah, tapi bukti masih ada hati yang sedar dan tak rela untuk terus hidup dalam silap. Daddy sayang dia macam anak kandung sendiri. Tapi bila dia dah tahu dia bukan darah daging kita, dia takut. Kak, jadi takut. Takut dia berubah. Di dunia ini, kita tak selalu dapat apa yang kita mahu. Tapi, itu bukan alasan untuk kita ambil jalan yang mudah. Rasuah bukan sekadar salah. Ia memusnahkan kepercayaan, menghancurkan hati dan meninggalkan luka yang dalam. Jangan biar kegelapan keputusan hari ini menenggelamkan cahaya masa depan kita. Pilihlah jalan yang bersih, kerana harga diri tidak boleh dibeli.